Tapi itu yang syok tengok. Autentik. Hai, nama aku Duan. Baspok. Hari ni boleh lepas tengok Ikatan Darah. Blood Thicker Than Water. Sebenarnya aku adalah macan kuat tapi dikalahkan si lemah. Aduh. Tahulah. Aku sebenarnya aku okey, aku suka sebab cerita macam ni. Sebab kau dah biasa layan The Raid, Literature semua kan. Aku suka tapi ada banyak benda-benda nitpick yang aku rasa macam patut boleh macam ni, betul boleh macam ni. Tapi sebenarnya aku still suka. Cuma ada few yang aku nitpick lah. First of all aku tak tahu lah, aku suka the scenery of the Jakarta. Macam dekat, diorang dekat Bekasi kot. So tempat tu sebab aku pernah pergi Jakarta. So aku pernah ada kat tempat tu. Tapi bukan ada exactly tempat, tapi macam tu lah suasana tu kan. So aku teringat lah macam syok lah tengok balik kan. So nampak macam gritty, macam betul lah. Lepas tu rumah dia kau tengok memang kecil-kecil tau, sempit tau. Sebab memang rumah saya ni memang betul sempit. Lepas tu dengan dia punya dekat lereng bukit lah, apalah, lorong tikus. Aku suka diorang utilizekan semua environment tu tau. Tempat tu dia utilizekan. Macam mana kau nak lari sini tapi tak boleh. Tapi mesti ada lorong tikus. Kau masuk rumah orang lah, apalah. So benda tu memang aku suka lah. Kau utilizekan tempat. Yes, lu tidur betul. Actually, aku rasa banyak filem Indonesia pun banyak ketengahkan benda ni. Dan bukan Indonesia je. Kau pernah tengok Incredible Hulk dekat Rio kan, dekat Brazil pun macam tu juga sebenarnya. So memang macam diorang yang orang-orang golongan bawah kan, yang diorang miskin manda kan, memang rumah diorang macam tu. Tapi itu yang syok tengok, autentik. Kedua aku rasa action lah. Action dia memang best. Dia macam The Raid, biasalah filem Iko lah. Headshot lah, apalah. Aku dah banyak tengok filem Iko, semua macam tu lah. So dunia action tu memang ada action dan brutal tu lah, ada lah kan. Tapi cuma tak sampai level lagi lah. Tak sampai level dia. Ya, tak sampai level lagi. Cuma bila aku tengok orang dalam crowd semua lagi ni kat sebelah aku kan. Lah nanti kan, kau tak tengok The Raid ke bro? Ni biasa je bro. Ni biasa je. Apa benda? Tak ada yang tak ada cecep pun dia tak best. Bukan tak best. Benda ni, kalau kau macam kagum impress, aku faham. Kalau kau first time tengok benda macam ni. Tapi kalau kau dah tengok The Raid, kau dah tengok semua cerita ni kan, apa yang kau nak impress? Dia biasa je budak ni buat. Tak ada apa yang cakap potong-potong yang benda. Semua orang dah buat dah. Tak ada benda baru pun. Cuma orang tu impress bagi aku. Kalau orang tu first time tengok, okey tak apa. Macam aku bukanlah tak impress, tapi sebab aku dah pernah tengok The Raid dan lagi power benda ni. So aku rasa macam biasa je lah, normal je lah. Tapi aku faham, tapi still entertaining. Sebab dia still ikut ke arah yang sama lah. So nombor 3 aku suka few karakter, tapi bukan hero. Karakter dia unik kan? Karakter dia unik. Aku suka paling favourite aku, dia punya MPV adalah Macan. Macan tu best gila, jahat tu. Memang dia paling kuat lah. Dia punya introduction tu, dia datang seorang-seorang kat dalam spa, tak tunjuk muka, kau buat gorengan, makan. Tanya ni, lepas tu bantai. Lepas tu siap cakap Sunda lagi. Lepas tu dengan cara dia ngancing orang kan. Parti dia pun kuat. Dia boleh bantai semua orang. Lepas tu siap kalau dah tersilap, alamak, dia silap pukul lah dah. Dia macam ada kelakar-kelakar sikit lah. So dia punya karakter tu aku suka, si Macan ni. Sebenarnya banyak sangat nipik aku. First, perempuan ni, aku tak promise dia ni kuat. Sebab masa opening dia ada nampak dia satu tournament. So dia gaduh dengan kawan dia. Kau tengok dia punya fighting tu biasa-biasa je. Lepas tu dia macam terselio bahu kawan dia buat. Selio bahu. Tapi selio bahu tu dia tak pergi jumpa Cairo ke apa nak elokkan balik, satu hal. Sebab sudah sakit. Sebabkan tu juga dia berhenti jadi atlet silat. All the way cerita, dia ada tunjuk sakit-sakit. Tapi bila gaduh elok. Tu mana pergi masalah bahu kau? So masalah bahu kau tu kau tunjuk pada awal sebab kau berhenti silat tau. Tapi bila lawan elok je. Benda tu tak konsisten.
Benda tu rasa kejap kau sakit bila tengah kamera kena berhenti nak kena tunjuk. Oh, bila lawan kau tak nampak sakit kau elok je. Kata seselio. Orang dia dah best lah. Nampak ada punya something semua kan. Preman kan. Tapi ada benda-benda yang macam kau jahat, kau ada duit. Satu pistol pun kau tak beli. Kau tak ada duit tak ada duit nak beli pistol. Tapi aku faham lah. Bila kau beli pistol, kita cepat habis lah. Kau tak nampak lah action tu. Tembak-tembak je kan. So, aku faham lah kat bab tu kan. Tapi macam tak logik lah. Mana ada preman yang ni tak ada pistol. Tapi mungkin sebab dia preman kampung baru nak naik. Mungkin tak mampu beli pistol lah. Mungkin lah, aku tak tahulah. Satu lagi pula, plot armor kepada budak perempuan ni. Dia patut 2 kali mati lah perempuan ni. Sebab masa kat dalam rumah tu, dengan abang dia, sebab diorang nak tangkap hidup orang yang bunuh, kira macam, kira bimbongnya adik lah. Kau, malam aku satu, bawa beli orang hidup dan bunuh perempuan. So, kau dah bunuh kawan dia, okay fine, sebab tak kena mana. Budak perempuan tu tanggung, bunuh je lah. Asal tak bunuh? Sebabkan plot armor, tak boleh bunuh lagi. Bawa. Bila kena tangkap, tak apalah dia kalah dengan Macan. Sebab nak tunjuk apa level claim untuk Macan lagi kuat. Okay, fine. Yang tu aku agree. Tapi, bila dia suruh habiskan tu, Macan main-main pula. Oh, lepaskan. Padahal dia boleh je bunuh terus. Lepaskan sebab apa? Sebab jalan cerita. Boleh parah semua. Lepas tu, paling best, Macan ada kelemahan pula. Macam beda tak boleh dengar dia. Sebab apa? Aku ada suka sikit sebabnya dia tunjuk macam stick kuat, dia kalah pun sebab ada kelemahan yang bodoh lah. Tapi badan nampaklah dia plot armor tu macam tak ada lukakan perempuan sikit pun, dia tak ada luka pun. Perempuan tu luka kat Macan potong-potong banyak kali, Macan tak ada sikit pun luka, cuma dia tumbuk-tumbuk je. Sebab kan plot armor lah, sebab nak jaga. Lepas tu kena sebab dia sakit-sakit itulah macam mati. Aku macam benda si aku patut dah 2 kali mati dah. Bila Macan dah mati, soalan semua bodoh-bodoh je. Perempuan tu boleh kalahkan lah. Dah lah, perempuan tu satu lagi yang tak logiknya, kau dah cedera apa semua. Bahu kau pun dah hilang, kau lupa kau sakit apa semua. Boleh kalahkan semua orang pula. Aku dah macam dia dapat kuasa dia bila dia ingat kata-kata abang dia. Oh, jangan malah kuat. Lepas tu yang dia tengah tekik tu. Oh, dah tahu mak kau. Oh, tiba-tiba kuat balik. Okay lah, tak apalah. Sebab apa? Sebab kau hero kan. Kalau plot armor kat keliling kau, okay, tak apalah. Fine lah. Dengan itu, aku cerita ni boleh diperbaiki lagi lah. Aku boleh bagi 7/10. Okay, korang boleh tonton Ikatan Darah di program pada 14 Mei. Korang dah lama tak layan The Raid, apa semua kan. Masih kadang-kadang aku boleh layan ni. Aku rasa boleh lepaskan rindu sikit lah. Walaupun tak sampai level lagi. Tapi boleh lah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.